Tazkiyah an-nafs bermaksud penyucian, pembersihan dan pengembangan jiwa atau diri daripada sifat-sifat tercela seperti dengki, sombong dan riak, serta menghiasi dengan sifat terpuji seperti ikhlas, syukur dan tawakal untuk mencapai keredaan Allah dan kebahagiaan hakiki di dunia dan akhirat. Ia melibatkan usaha rohani dan fizikal agar jiwa menjadi bersih, kuat dan bertakwa. Tazkiyah berasal daripada kata zakah yang bermaksud tumbuh, suci dan berkat. Nafs pula bermaksud diri atau jiwa seseorang. Bagian pengaplikasian tazkiyah an-nafs terhadap pengurusan nafsu pelajar. Sebelum kita mulakan, apakah itu nafsu? Nafsu adalah dorongan hati, kehendak diri yang sangat kuat. Maksudnya di sini, nafsu adalah perasaan yang sangat mendalam akan sesuatu. Ini seperti perasaan yang mendorong kita untuk mendapatkan sesuatu. Perasaan nafsu ini jika tidak dikawal dengan baik akan membawa kepada perkara-perkara yang boleh merosakkan diri seseorang muslim. Seperti yang kita sedia maklum, nafsu tidak akan berpisah dengan golongan muda, termasuklah pelajar. Hal ini kerana jika nafsu tidak dapat dikawal atau dilemahkan, akan membawa kepada bibit-bibit maksiat dan jalan menuju kepada dosa-dosa besar. Oleh hal yang demikian, bagi pelajar untuk mengawal nafsu mereka, terdapat beberapa kaedah dan saranan yang terbukti berkesan untuk mengalahkan nafsu. Yang pertama, makan makanan yang halal. Maksud makanan yang halal di sini bukan sahaja makanan yang halal dari segi kebersihannya, jenis dagingnya, tetapi juga sumbernya, dari mana makanan tersebut diperoleh. Bukannya kita membeli makanan menggunakan duit-duit yang haram, duit curi dan sebagainya. Kemudian, sarankan kita untuk menjarak-jarakkan tempo masa makan kita. Contohnya, kita sudah makan pagi, kita cuba untuk menahan diri kita, makanlah pada waktu malam atau keesokan harinya. Hal ini bertujuan untuk memelihara rasa lapar dalam diri kita. Sesungguhnya rasa lapar inilah yang akan melemahkan nafsu. Yang ketiga, mengurangkan kuantiti pengambilan makanan kita. Hal ini kerana kuantiti makanan yang berlebihan akan membuatkan kita kenyang, dan antonim dengan lapar, kenyang, akan membangkitkan lagi dan menguatkan lagi nafsu. Dan kaedah terakhir yaitu puasa. Di samping kita mendapat pahala melakukan ibadah puasa, kita juga akan dapat melemahkan lagi nafsu kita. Kerana apabila kita berpuasa, perut kita akan sentiasa kosong dan akan menimbulkan rasa lapar yang akan melemahkan lagi perasaan nafsu. Jadi kesan-kesan daripada pelajar melakukan semua kaedah tersebut akan melemahkan lagi nafsu dalam diri mereka, di samping dapat memberikan kesan-kesan positif lain dalam hidup pelajar. Tazkiyatun nafsi iaitu proses penyucian jiwa dalam Islam, terutamanya dalam konteks pengurusan emosi. Konsep ini sangat penting kerana ia membantu kita membersihkan hati kita daripada sifat-sifat buruk seperti marah berlebihan, hasad dengki, kecewa melampau dan putus asa. Lalu menggantikannya dengan sifat positif seperti sabar, redha, syukur dan tawakal. Peranan tazkiyah dalam membentuk emosi. Tazkiyah membolehkan kita mengendalikan pelbagai emosi. Sebagai contoh, marah diajar untuk bersabar dan terus bersabar. Sedih atau putus asa mengajak kita untuk bersyukur dan bertawakal. Sifat ikhlas dan redha menggantikan iri hati atau dengki. Dengan berdoa dan memohon petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala, takut atau cemas boleh diperkuatkan. Dan dengan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan memohon petunjuk daripadanya, takut atau cemas boleh diperkuatkan.
terdapat beberapa prinsip utama dan penting untuk kita ikuti. Pembersihan hati bermakna menyingkirkan sifat mazmumah seperti riak, hasad dan ujub dan menggantikannya dengan sifat mahmudah seperti sabar, redha dan syukur. Yang pertama ialah melalui latihan rohani. Sebagai contoh, zikir, solat, membaca Al-Quran dan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pemikiran negatif boleh diubah menjadi positif melalui zikir. Solat pula memberi ketenangan dan menghubungkan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam surah Ar-Ra'd ayat ke-28, Allah berkata, sesungguhnya dengan mengingati Allah, hati akan menjadi tenang. Senjata utama umat Islam ialah doa. Allah bersumpah bahawa Dia akan memperkenankan doa hamba-hambanya. Dan yang terakhir ialah muhasabah diri. Kita harus mempertimbangkan bahagian kita yang lemah dan kita harus berusaha untuk memperbaiki diri dari semasa ke semasa. Hasilnya, tazkiyatun nafsi adalah asas pengurusan emosi. Ia bukan sahaja membersihkan hati daripada sifat mazmumah, tetapi ia juga membina jiwa yang tenang, matang dan seimbang. Amalan rohani seperti zikir, solat, doa dan membaca Al-Quran dan muhasabah diri dapat membantu kita menjadi lebih rasional, berakhlak dan yakin dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tazkiyah akhirnya membawa keseimbangan dalam hidup yang bermaksud hati yang tenang, ketabahan dalam menghadapi cabaran dan keupayaan untuk menguruskan emosi dengan lebih baik. Disiplin tazkiyatun nafsi ialah usaha membersihkan dan mendidik jiwa supaya seseorang dapat mengawal diri dan berakhlak mulia. Bagi mahasiswa, disiplin ini penting kerana ia membantu mengawal emosi, mengelakkan pengaruh negatif dan membentuk sikap bertanggungjawab dalam pembelajaran. Melalui amalan ibadah dan muhasabah diri, mahasiswa dapat mendekatkan diri kepada Allah serta memperoleh ketenangan jiwa. Kesannya, mahasiswa bukan sahaja cemerlang dari segi akademik, malah mempunyai sahsiah dan akhlak yang baik serta terpuji.